Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni aku nak ulas sikit lah isu apa yang berlaku semalam. Okay, dia sebenarnya macam ni lah. Benda ni sebenarnya adalah masalah individu. Okay, bukan masalah college ke, universiti ke. So, tak perlu nak apa pukul sama rata nak salahkan college ke apa ke. Sebab benda ni sebenarnya nak ikutkan dekat mana-mana college, mana-mana negeri pun pasti akan ada budak berperangai macam ni. Okay, ini adalah masalah individu lah bagi aku. Okay, sebenarnya macam ni lah. Sebab benda ni berlaku depan mata aku. Okay, sebab seorang lelaki dan seorang perempuan boleh tidur atas meja dan bertutup dengan kain. Apa yang dia buat dalam kain tu kita tak tahu. Korang rasa macam mana? Kita boleh fikir logik akal, pegang tangan dah confirm dah. So pegang benda lain saya tak tahulah. Kalau korang nak buat benda-benda macam ni bukan dekat tempat awam, aku tak kisah. Sebab benda ni aku lalu, aku nak beli barang sebab orang lain pun aku lalu. Faham tak? Orang yang bukan beragama Islam, bangsa lain, berbangsa Cina, India, masuk nampak anak-anak Melayu, budak muda macam ni perangai dekat dalam 7E. Apa kau rasa? Mana maruahnya agama kita ni? Apa pandang orang pada agama kita ni? Kalau betul korang nak buat benda-benda jahat pun, contoh aku nak cakap ni, takkan korang sebagai orang Islam yang mabuk, yang minum arak, korang nak mabuk atas dalam 7E tu? Betul tak? Kenalah ada respect. Sebab apa? Aku faham kat Malaysia ni banyak je orang-orang apa Melayu yang pergi kelab ke apa, mabuk ke apa kan. Itu korang buat kat tempat-tempat yang memang tempat enjoy. So aku nak halang pun tak boleh. Itu masalah tu bukan kuasa aku untuk halang. Itu adalah pihak-pihak berkuasa yang kena banteras, betul tak? Tapi benda ni kejadian ni berlaku depan mata aku. So aku rasa tak patutlah sebab orang-orang tua nampak tak manis sebab aku membesar dekat Meru tu. Meru tu adalah kampung aku. Aku membesar dulu kat situ aku tak pernah nampak lagi lah benda-benda macam ni. Serius. So bila aku nampak, aku rasa benda ni agak keterlaluan lah. Itu sajalah bagi aku untuk student-student ni, jagalah maruah mak ayah korang. Mak ayah kita hantar kita pergi belajar ni, nanti kalau korang tersalah langkah, terlanjur ke apa, nanti korang tak bertanggungjawab. Sampai kes bunuh anak, apa buang janin lah. Ada kes yang terbaru yang yang mengandung kembar tu, dia bunuh anak dia. Sampai hati, sampai buat benda-benda macam tu. Elakkanlah benda-benda ni berlaku. Kita harap benda ni tak berlaku lah depan-depan orang awam macam ni kan. Tak elok lah, tak manis lah. Nama dia aku tahu siapa, kelas mana, semua aku dapat info dah pasal dia. Tapi aku tak ada sebut nama dia lagi, aku tak ada review muka dia lagi. Aku post ni supaya orang jadikan pengajaran lah. Supaya benda ni tak berleluasa. Alright, sebab lepas aku gerak tu pun aku dah jumpa polis. Aku jumpa polis kat Petropam, servis minyak. Aku dah bagi tu polis tu dah pergi dah kat 7E tu. Okay? So aku harap benda ni dijadikan sebagai satu pengajaran lah. Alright? Ya, itu saja. Assalamualaikum. Bye.